Sekarang kita sedang menyusuri ke Kuala Zeta. Ini Alif Haziq. Ini Alif Haziq, ketua kelas kami. Mendiang. Ini pula Hafiz Anan, penolong ketua kelas. Hari ini mereka telah bersatu di dalam loka ini. Semoga mereka berdua bahagia. Ayo, semoga mereka bahagia. My God, mereka bahagia. Mereka bahagia. Let's go. Al-Medu fil Kedu. Okey, siapa nak tolong? Dah, cikgu je dah. Baik. Tolong. Dah, cikgu je dah. Asyuk punya. Kita panggil. Mari kita berjumpa di. Kenapa? Kenapa? Woi. Tak ada. Abang tadi sikit lah. Ini lah, malam ni abang pukul kan? Ada? Konsideran ni lah. Minta maaf lah. Ada abang rasa kot. Minta ke ni? Dia no, ini lah. Ada ini. Adik abang tak maaf. Kau apa boleh abang? Apa? Aku dah. Dia tak tahu benda ni. Oh, sorry. Balik dong. Jangan lalu tua. Lalu senyap. Lalu sini. Lalu kelas Kuala Zeta. Lepas tu kalau yang kat situ dijebat, jangan lalu. Tak balik lagi lah. Tadi dia cakap jangan balik lagi. Kata jangan balik lagi. Kata jangan balik. Tak. Kena sekarang. Mari keluar lagi, balik. Keluar lagi. Mari jebat kat sini tak tahu lah. Itu kelas lah. Okey, terus terus. Kau kelas tak? Kena pasal kelas kosongan. 12.30. Patut dah kosong. Betul. Betul-betulnya. Apa? Cakap yang bagus. Kalau abang kena ni, nak aku pergi tarik tu ni. Dia seorang kena. Dia tu sebelah aku. Kena kabut aku lagi. Dia macam tu lah. Dia sedang ni sebab kau tengok benda tu kau terperanjat tau. Macam kau pernah macam tiba sebelah kau jek ke babi kau macam apa? Dulu masa aku form 1, akak aku form 5 tau. Akak aku suruh tak naik sekolah sebab benda ni. Akak aku tu malah nangis aku macam benda akak aku macam air. Kau terima aku cakap, sabar. Aku tak pernah tengok kaunselor. Sebab aku setengah kat aku macam aku cakap pasal istilah-istilah ni. Kalau cakap memang macam dulu ada rumah baru dia tak sadar. Kata member sekolah dia belum jadi.
Dia berjerit lah, dia berjerit dia kena lari. Sampai berhenti. Kalau Tahap tak, diam. kalau aku kan, aku dapat klien. Laki dapat klien, tiba-tiba ya, sudah. Bodoh. Dia tak pernah nampak. Sebab sudah bayang lah 2 minggu 3 minggu setiap hari sama. Lepas tu kelakuan seorang ni berani dia gangster gila babi lah sekolah aku. Gangster gila memang pukul cikgu semua. Tapi kan tak sangka dia ada ilmu untuk orang-orang ni. Oh ya. Dia cakap sebenarnya aku tak tahu aku ada ilmu tu. Dia ada ilmu tu. Dia macam dia faham pun kan. Dia macam berani lah. Tekor besar sekolah aku nama dia Amisha ni. Dia dengan mak dia pun ada kuasa juga. Dia bila lepak kan dia buat macam ni. Corang tu bila mana mata dia corang tu sedemar. Ada saya itu kelebihan dia. Memang tak apa nak terselesai dia memang tu. Tapi badan besar gila, body gila babi lah, lawa asyik gila. Orang cakap biasa-biasa diam, tiba-tiba lompat tinggi, Johan lompat tinggi. Lari Johan lari. Jadi dia apa? Kau lari sekali tu. Dia nak perdagangan. Belajar. Pengantin je lah lepas tu semua cakap Dek, kerja. Oh semua gelak-gelak. Come on, where's the Amin? Amin lah. Ada Amin lah, saya doakan. Macam saja lah main free. Kau minta aku dah nak suruh ni. Mind freak. Nampak kita? Tak tahu. Dia kecil. Masih tak nampak. Nampak? Ya. Banyak. Allah
we are going to access the office room, the principal room. Yeah. Yes, the magic. But this is kind of hard security system. But let's try this out. Okay, Daniel's going to put his hand. Please try again. Oh my god, damn, Johan. Oh, long. Wait, she didn't say anything. Oh my god, this is miracle. Again. Damn. Awak sikit lah. Apa lah, kau balik lah. Yalah. Jangan rugi lah. Kau nak tengok macam ni. Jangan rugi lah. Tak. Agak ah. Ini sokong melangkah ni panggil apa ni? Dia solat depan sini tu. Habis. Apa ni memang? Okey, sampai dia buang barang, buang cepat. Sampai jalan ni. Kau tengok tak? Balik, nak. Kami semalam ni. Dan bersih hari ni. Lawan. Baru nak duit ni. Ni apa ni? Apa? Hai. Ya, dia bukan saya skemis lebih tak? Tak dah. Tiga macam yang kau ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bukannya untuk bermadab, bukannya untuk berbicara, bukannya untuk mencari publicity. Dekat ya? Gambar. Ayah dan ibu. Tapi saya ingin berkata tak satu. Nampaknya berini sudah berakhir. Dulu boring lagi form 4 masuk mana? Semua. Sekarang nak balik dah. Kejap ke? Kejap ke? Tahun tu kejap. So, hargailah masa baik-baik. Kalau korang masuk asrama, pergi mana. Bye. Saya nak ucapkan selamat cuti lah kepada semua pelajar yang dah ambil SPM kan. Alhamdulillah
Untuk form 4 nanti, kalau time beli baju sekolah tu, jangan lupa lah tegur-tegur kalau tak nampak. Okay. Lepas ni mungkin cari part time kerja ke, belajar. Nak masuk U pula kan. Tengok macam dia belajar kemis. Okay. So cuti. Jadi ada sedikit penerangan daripada apa yang anda dah baca. Okay. Apa tadi yang anda baca? Okay. Apa tadi dah baca? Ya Allah. Okay. Ni pasal acid rain. Acid rain, dia punya antara kesan-kesan acid rain ialah reduce pH soil, reduce pH water dengan corrode building. Tengok dia kata corrode building. Sekian kelas kita untuk hari ni.